Dek. Weh. Itu tu. Tadi kau tanya aku pasal tazkirah tu kan? Ni dia. Maksudnya ni pasal tarawih tu mana penting? Solat wajib ke atau solat sunat? Betul tak? Kau dengar ni ustaz ni cakap. Okey. Untuk dia qada subuh. Pada orang kata tak pergi tarawih. Kita buat dulu pergi tarawih lah semaya subuh. Ambo dulu qada subuh. Ambo nak ayat cerita ambo. Ambo jadi imam tarawih. Ambo semaya subuh. Orang belakang semaya tarawih. Ambo tak royak dia. Tak saya akak lah kunut demokrasi lah kita tinggal subuh. No. Nyada tapi kita nak royak boleh buat lagi tu. Mana ustaz cakap dek? Faham lah Ni ni. jadi nak menang dulu kita dak buat benda sunat lagi hak berhutang dengan Tuhan berlambak-lambak lagi. Sudah dulu. Kalau kita tak semaya tarawih Tuhan tak tanya Tapi kalau kita tinggal tak lepas hak qada ni dalam kubur Tuhan tanya. Hak tu masalah. Lah ni kita masa tak ada sudah hak hutang dulu daripada nak buat kebajikan lah ni. No time. Faham tak? Jom kita layan lagi. Tak ada masalah. Soh hukum dia. Hamba buat dah masalah. Kita royak cerita kita sekali. Hamba buat dah. Nampak? Tak apa. Soh hukum dia tak ada masalah. Tu nak buat terik. Semaya qada lah. Kita masa tak ada dah dengan Tuhan. Umur tak banyak dah. Nak buat benda sunat lagi. Semaya qada. Kita nak zakat wajib orang kita tinggal dulu banyak lagi. Kali nak sedekah kat orang. Bayar zakat hok demo dulu hok tak bayar dulu. Supo tolong waktu BPT juga ni dok bayar sedekah kat orang. Zakat hok wajib kena qada tak qada lagi. Ipung PT kira zakat hok tak kena qada. Hok tu dapat pahala wajib sedekah, ni dapat pahala sunatnya. Sebab masa tak ada. Kita mau tak ada masa ni kata. Lainlah kalau ada gapo-gapo ni.